politikus tu sendirilah, siapa dia. Kalau dia Anwar Ibrahim ke, mudah kerja lah sebab dia orang yang pandai, dia orang faham game social media ni. Pandangan juga yang belum calon yang belum dikenali di media. Yes, okay. Kita nak brandingkan dia tu. Sesangka siapa? Pengundi siapa paling banyak dalam semua negara. 80-an, yes, politik memang akan menguasai media. Jentera kerajaan, mereka ada media mainstream, mereka ada duit, mereka ada macam-macam lah untuk membangkang. Tapi social media adalah salah satunya medan yang di mana anyone, sesiapa saja boleh membangkitkan kesedaran, boleh melontarkan, boleh menguasai lah sama cerita any naratif. Dia kontrol politik ke, politik media ke, saya nampak lebih penting lah kebenaran lah. So, okay guys, jumpa kami Jumaat ini